Dengan gaji 1,700, korang rasa korang mampu ke nak bela zone test 368D ni? Jom kita kira. Harga bulanan dia dengan minimum depo 2,720. Bulanan dia baru RM414 guys selama 7 tahun. Untuk rotek dengan insurans pula selama setahun baru RM800 guys. So bulanan yang korang perlu prepare sebulan RM67 je guys. Untuk minyak dia pula bertangkikan 12 liter. Bulanan yang korang perlu prepare 120 je kalau korang jenis yang berjalan jauh. Untuk servis dia pula setiap 5,000 km korang perlu prepare 250 guys. So korang bagi pula dengan 3 bulan. Bulanan yang korang perlu standby RM83 je. Untuk tayar pula harga dia RM450 untuk depan dan belakang. So bulanan yang korang perlu prepare RM38 je selama 12 bulan. Untuk belting pula harga dia RM250 guys. So bulanan yang korang perlu prepare RM21 je sebulan. So lepas kita combinekan semua costing tadi, bulanan yang korang perlu prepare bawah RM700 je guys. So korang rasa korang mampu ke nak bela zone test 368D ni guys? So kalau korang berminat, korang boleh terus isi link dekat bio sekarang. Motor ni aku ready stock. Siapa yang mau dengan aku belanja free delivery guys seluruh Semenanjung Malaysia.